Ayah, Hmm? kita nak pergi rumah siapa ni? Kita nak pergi rumah Pakcik Mio. Pakcik Mio? Siapa Pakcik Mio? Ayah dengan Mio dulu budak nakal. Sama, banyak memori pahit dan manis. Ayah, ya ke ayah nakal dulu? Betul? Ayah dulu main kat hutan, tangkap ikan kat sungai, macam-macam lagi. Boy, apa main bain-bain selipar dekat dalam surau ni? Main sini. Weh Mio, jom kita curi basikal Pakcik Muaz tu. Dia tengah jogging tu. Okey juga tu. Pak Muaz tu asyik marahkan kita je. Jom. Boy. Basikal aku, boy. Ayah, kenapa dengan semua kotak ni? Mio, ayah dapat kerja di Johor. Kita sekeluarga akan berpindah ke sana. Tapi macam mana dengan kehidupan Mio di sini? Kawan-kawan Mio, Alif, macam mana? Alif tu bawa pengaruh buruk bagi kamu. Dan kamu janganlah bantah cakap ayah.